Hari ini 13 April 2025. Ini bermakna esok 14 April 2025 adalah hari untuk anda bersedia, terutama kepada adik-adik kita lepasan SPM, adik-adik kita yang nak sambung belajar, adik-adik kita terlepas isi UPU tempoh hari. So untuk maklumat anda, esok 14 April akan ada dua portal yang penting untuk adik-adik kita sambung belajar. Dua portal tersebut adalah UPU dan juga UP_TVET. Kepada adik-adik kita yang berminat dalam bidang akademik, nak sambung belajar dalam peringkat diploma dan juga degree, esok adalah fasa kedua untuk anda isi UPU. Mana-mana yang terlepas pandang pada fasa pertama, jangan terluka atau terkecewa. Sebab esok peluang yang kedua untuk mereka yang tak isi lagi ataupun yang tak mohon lagi untuk fasa yang kedua. Dan adik-adik kita yang dah isi masa fasa pertama adalah hari untuk anda tengok balik program-program yang anda rasa mungkin anda nak adjust ataupun anda nak kemas kini. Dan kepada mereka yang minat dalam bidang kemahiran, nak sambung bidang kemahiran, esok 14 April 2025, anda perlu mohon bidang yang anda minat di UP_TVET. Hari ini kalau anda sempat, tolong isi detail maklumat anda, daftar akaun dan sebagainya, kerana esok 14 April adalah untuk anda memohon bidang yang anda minat. Kepada mak ayah yang sedang mencari tempat untuk anak-anak belajar, saya nak ajak kepada anda, terutamanya mak ayah, bawa anak-anak sekali ke Funnel Evo College. Di mana Funnel Evo College adalah satu institusi TVET di mana menawarkan bidang-bidang digital dan juga teknologi. Di mana bidang ini sekarang menjadi pilihan majikan. Sekiranya anda nak tahu tentang Funnel Evo College dan nak datang ke sesi taklimat dan temuda Funnel Evo College, klik link di bio saya untuk anda dapat maklumat lanjut. Dan kami akan hantar surat jemputan untuk anda ke sesi taklimat kami. So adik-adik kita, jangan lupa bantu siapa-siapa yang tengok video ini, save video ini, kongsikan kepada adik-adik kita, share ramai-ramai supaya tidak terlepas pandang. Ada yang sekarang ni sibuk tengah bekerja part time, tak terlepas pandang untuk nak isi UPU ataupun UP_TVET. Esok adalah harinya. Save video ini dan komen dekat ruangan komen apakah persediaan anda untuk esok hari. Adakah anda sudah bersedia? Dah beli nombor PIN ke belum? Ini adalah perkara penting untuk anda mohon untuk tentukan masa depan anda. Jangan lupa esok 14 April 2025.